asam pedas ledang, telur ikan tenggiri. Nah, jadi giling. Butuh bambu. Assalamualaikum. Hari ni saya nak trek ke selatan tanah air dengan member berdua je. Seremban tengok orang. Alah, kacau lah van ni. Aku kata kat Gogo, aku lambat. Kami baru je tiba tol Tangkak. Lepas ni nak makan asam pedas ledang. Google asam pedas ledang. Bedal je lah. Saja nak mengetes. Hari ni kami makan asam pedas ledang. Tanah kampung tapi bersih lah dia buat. Cantik je. Aman aja. Pakai mengetua je belakang kereta ni. Ada pokok. Kalau musim buah ni rambutan ni mesti dapat rambutan ni. Kami duduk bawah pokok. Pedas. Lepas tu macam sayur lain, telur lain lah. Okey. Boleh juga. So nak ada air dulu. Order air kopi ais. Dia telur biasanya memang kita tak letak kat depan. Sebab dia depan tu kan. Kalau macam telur hitam pun biasanya ramai juga yang makan. Biasanya habis lah. Pelbagai asam pedas. Maknanya ni bawal. Oh ni bawal. Ni bawal emas. Kepala dia besar-besar. Yang ni jenak. Yang ni syakap laut. Sebab kepala dia besar. Mayung ada kepala. Saya makan asam pedas telur ikan tenggiri. Ni asam pedas bawal. Iko. Alhamdulillah. Tengah lapar ni. Sekarang pukul 11.30. 11.30. Okey lah. Tak breakfast. Ni adalah telur ikan tenggiri. Sedap. Ni bawal dia ni sedap. Bawal dia fresh. Alhamdulillah dah habis makan. Mungkin lepas ni kami akan ke air terjun Jeram Tinggi Jementah.
Okey, masa untuk teruskan perjalanan seterusnya ke air terjun. Tak tahu lah musim hujan ni buka ke tak. Rasa buka kot. Kita bercebur dulu. Pandai basikal jogging. Kalau orang suka gambar atas bukit ni. Ni nak ada orang gambar tu orang bau. Mesti ada orang gambar ni. Dah viral, musim-musim viral ni kan. Ni jalan ni duduk je, tapi ni tak nampak isu je. Ni nama dia Jeram Tinggi Gementar Tangkak. Oh, nak menyejukkan badan je lepas ride panas-panas kan. Allah sejuk je, macam dalam peti sejuk. Bercinta nak masuk. Kau masuk dulu Jai. Jangan main kaki lu, bagi kaki biasa lu. Dia je nak kena berbus terus kan. Aduh. Weh, cintanya nak masuk. Sejuk. Padahal masuk pula berenang dah banyak kali lah. Sejuk ya. Tengah Jai tengah relax tu. Dah terbenam lama dalam ni, sedapnya ya Rabbi. Sedap ni dah healing namanya. Healing. Healing. Masih hidung. Sejuk, kereta lama-lama dah jadi sejuk sedap. Yes. Selesai sejukkan badan, alhamdulillah dah segar balik. Kita nak toilet dulu, lepas ni kita boleh terus ride. Itu aja. Ni singgah Rantian Bemban nak makan putu bambu. Wow. Duduk luar sini aja. Sana kat luar ni. Tu bambu. Wow.